Saya selalu amalkan surah Nuha ni waktu saya tengah banyak fikir ataupun saya tengah down. Surah apa yang ada dalam fikiran Puan sekarang? Okey, surah Wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Okey, Puan. Boleh kita tahu tak kenapa dalam banyak-banyak surah ni? Saya selalu amalkan surah Nuha ni waktu saya tengah banyak fikir ataupun saya tengah down kan. So dia sangat memberi makna yang baik pada saya, especially bolehlah kita sama-sama amalkan. Okay, selain pada Wadduha, favorite surah saya adalah surah Al-Insyirah. Saya selalu amalkan surah Nuha ni waktu saya tengah banyak fikir ataupun saya tengah down. Surah apa yang ada dalam fikiran Puan sekarang? Okey, surah Wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Okey, Puan. Boleh kita tahu tak kenapa dalam banyak-banyak surah ni? Saya selalu amalkan surah Nuha ni waktu saya tengah banyak fikir ataupun saya tengah down kan. So dia sangat memberi makna yang baik pada saya, especially bolehlah kita sama-sama amalkan. Okay, selain pada Wadduha, favorite surah saya adalah surah Al-Insyirah.